Okay guys, sempat check in. Sekarang pukul 5.47. Rushing juga sebab sebelum pukul 6 kena settlekan. Water station kedua harian. Ada toilet dan juga tempat basuh kepala. Sikit lagi. Sampai Terashin. Berat 5 km habis. Sini. Oi, selamat. Cuaca best. Settle basikal dapat 1 jam 5 minit macam tu. Cuaca masih best, sejuk alhamdulillah. Jumpa juga. Jam.
Okay, macam mana? Sabar, okay? Okay. Wah, santai je. Santai je lah. Relax je lah kan? Shot je. Siapa lagi? Ada member lain? Ada. Mana? Okay. Oh, okay. Okay. Pulau ni. Tadi sebelum naik basikal lupa nak makan gel. Lepas tu makan 2 gel. So last round makan gel lah. Penonton pun dah ramai. Support. Yang mencabar sebenarnya lari yang last ni. Kau nak basuh kepala ke? Boleh ada. Ya, tu dia contoh. Cuaca dah start panas tapi bagi aku still okey lah. Ada geng Watania dan geng Juni. Come on. One. Bapak pis 5. Go, sikit je. Tangan pis 5. Jimmy kau. Sikit je. Sikit je, meh. Come on. No return. Okay. Medic. See. Sang. Banana. Ini apa? Congrats. Semua. Terima kasih. Sorry. Daripada Johor, macam mana pendapat? Alhamdulillah semua okey. Cuma tahun depan jangan ada road tu. Road kecil tu lah. Road kecil tu lah. Kena improve lah. Mungkin tahun ni saya first time. Tak sangka pula jalan sempit. Betul. So improve. Baik. Semua fasiliti, orang kata apa, logistik semua. Okey lah. Kena dengan harga lah. Kena dengan harga TikTok lah. Penuh. Terima kasih. Nombor ni dia ada Ada games pula. Balik dadu challenge. Tapi dia nak banyak. 44 so good. Come on, let's give it up for our ladies here. Oh Brian, kita dapat muffin coklat dan juga sandwiches, keropok, potato chips, air mineral. Apa semua orang ramai. Aku lambat sikit sebab tunggu jiran aku yang masuk klasik. Dia orang bawa sampai apa semua lepak-lepak jap. So ni kita pun nak balik dah. Sekarang pukul 12.30 tengah hari, sudah panas. Peserta klasik yang terakhir. Steady bang, sikit lagi bang. Para medik standby di belakang. Terbaik. Okey, dah sampai. Okay guys, alhamdulillah semuanya selamat, semua dipemudahkan urusan, tak ada apa-apa major injury, semua okey. So review aku untuk Powerman 2025 kali ini, route dia macam bertukar lah untuk short. Sebab dia lalu kawasan perkuburan Putrajaya tu, dulu dia lalu daripada dalam ke luar satu je. Tapi ni daripada luar masuk dalam, and then ada roundabout, U-turn balik. Laluan tu sempit dan
kawan aku seorang tu dia kata dia dah nampak ada orang, dah nampak orang yang accident lagi. So bagi aku route tu memang tak sesuai. Ataupun kalau nak buat route tu juga, kenalah tampal lubang-lubang mana yang ada. So yang tu aku rasa kurang sikit lah kat situ. Lain-lain medal macam biasa. Medal kalau kau tengok memang sangat biasa lah. Memang diketahui Powerman ni medal memang biasa-biasa saja. So tak ada tulis shot, tak ada tulis klasik, hanya ada dekat tulis kat layout je lah. So kalau shot okey lah, tapi kalau orang yang klasik kan, letaklah klasik tu dekat medal, barulah bangga sikit dengan medal tu. Baju macam biasa lah, simple je lah. Finisher short warna putih, finisher klasik warna grey. Tahun lepas best sebab finisher dia warna merah, cantik. So Powerman ni baju dia 3 warna je, hitam, putih, merah. Tu je lah. Aku pun tak tahu kenapa. So benda-benda tu tak tahulah. Walaupun dia ada isu, tapi still ramai lah orang masuk Powerman ni sebab dia antara Powerman yang best, organizer best, overall best, dan dia terbesar di Malaysia lah. Sebab tu ramai orang join. Cuaca Alhamdulillah memang rezeki, tak panas sangat. Dah hujung-hujung pukul 12 baru panas. So memang rezeki. So aku timing improve sikit je, tapi memang aku niat memang nak santai, memang nak enjoy. So tahun depan akan fikir balik lah sebab nak join mana ke tak, sebab dah tak ada geng lah. Kebanyakan geng ni memang dia dah masuk short, dah masuk klasik, dia dah pencin lah. So tinggal aku seorang je dalam geng-geng besar aku ni yang aku yang tak buat klasik lagi. So doakan aku lah kalau ada masa untuk training betul-betul. Baru aku rasa confident lah nak masuk klasik, sebab dia memang kena training. Okay guys, overall bagi yang newbie yang nak masuk Powerman, nak masuk dual tone, ini adalah acara yang korang patut join. Tapi pastikan training plan cukup, fueling cukup, and then recovery pun cukup. Okay guys, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.